Memang tak betul budak ni. Okey, Zepi. Go! Raju, lembu kau ni faham ke apa kau cakap? Mestilah. Bila saya cakap, semua binatang faham. Bila binatang cakap, saya seorang je faham. Yelah tu. Tak percaya? Tengok. Zepi, stop. Adik. Tengok. Zepi, go. Tak percaya lagi? Zepi, stop. Okey, Zepi, go. Kenapa? Minyak habis? Bip, 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 bip. Korang nak pergi mana ni? Kami nak pergi dusun. Dusun? Nak ikan. Ye, pergi dusun. Ye, pergi dusun. Budak-budak ni lagi. Ye. Zepi, go! Tak gerak pun. Memanglah tak gerak. Dia dengan cakap saya saja. Kalau macam tu, suruh dia gerak sekarang. Abang sudah lupa ke? Radio dulu. Yelah. Nah. Alright, Zepi, go! Ipin, nak pergi mana tu? Pergi dusun, bye-bye. Jangan lama-lama. Balik makan nanti. Kak Raju, masih aku. Zepi, tengok tu. Senang-senang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip, ikut tata tertib. Terus, tengok. Cari bulu ayam, akan tercantum jua. Lupakan hal semalam, esok pasti ceria. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Muralkan kanan, usaha cari makan. Hidup berdikari, buat amal bakti. Solat, jangan lupa. Tiang agama. Ingat masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cerdik. Senang-senang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Semarakkan hari
Jangan je budak ni. Ha, okey bang. Turun. Yeay, dah sampai. Jom. Ha? Dah sampai? Jomlah turun. Siapa tunggu sini, makan rumput. Nanti kami datang balik. Jangan lari, ya. Ha, dengar tu. Inilah dusun atuk aku. Wah, bahagiakan durian. Hei, biasalah. Pokok semua ni, aku dengan atuk aku yang tanam. Oi, apa kau buat tu? Panjang pokok durian lah. Apa lagi? Aduh, mana ada orang panjat pokok durian? Tunggu durian jatuh lah. Apalah Bang Lini? Entah, itu pun tak tahu. Apa lah kau ni, Lim? Buat malu je. Mana aku? Budak bandar. Betul. Habis, korang buat apa? Kita tunggu je lah. Okey, aku tunggu. Durian pertama jatuh, aku punya. Kau main lah. Alah, janganlah marah Raju. Aduh, lamanya. Bila durian nak jatuh ni, Badrul? Dah lah panas. Sekarang aku pula. Hah. Oh ya, kena. Hei. Hah? Lim, kau dengar tak apa aku? Ha? Weh, tunggu aku! Mana durian tadi? Ha? Badrul, sini. Tapak kaki apa ni? Hantu durian, Badrul. Hantu durian. Kau ni, mana ada hantu siang-siang? Betul. Kalau tak, apa semua ni? Tak kena. Cik, ada angin lah. Ya ke? Tak ada angin pun. Tak ada. Dek, cepatlah jalan. Tak boleh kena punya. Boleh. Apa tahu. Ya. Yeay. Mana aku menang. Raju kalah. Ora, baru menang sekali. Dah kecoh. Janganlah marah Raju. Okey, kita start balik. Apa tu? Ada apa Raju? Tu! Ingat tengah apa? Jangannya! Kejar! Upin! Jangan! Alah, cepat Raju, cepat! Ayo! Kau tak percaya lagi, Badrul? Inilah tapak kaki yang atuk kau cakap tu. Ha, ni! Inilah kaki dia. Garang yang tu ni. Mana adik aku? Ada? Kat pondok tu? Pondok? Mana? Tadi ada kat pondok tu. Hei, tengok tu! Betul. Tadi ada kat sini. Comelnya. Pegang dia.